Pada zaman dahulu, tinggal Pak Belalang bersama keluarganya di Halban Condong. Negeri mereka telah dilanda kemarau dan menyebabkan hasil tanaman tidak menjadi. Pak Belalang berangan-angan hendal hidup senang. Dia tidak mahu lagi hidup susah. Namun apakah caranya Pak Belalang melihat di sekelilingi rumahnya? Tiba-tiba dia mendapatkan idea apabila terlihat seekor kerbau dan 2 ekor lembu tertambat di bawah pokok nangka. Serta merta, dia memanggil anak lelakinya Belalang. "Belalang, oh Belalang, di mana kau Belalang?" Jerit Pak Belalang memanggil anaknya. Belalang pun menjawab, "Ya Pak, kenapa Bapak memanggil Belalang?" "Bapa mau kamu sembunyikan kerbau dan lembu-lembu di bawah pohon nangka itu dan menyembunyikan di dalam semak," kata Pak Belalang. Belalang pun berlalu pergi mengikut perintah bapaknya. Apabila petang, penggembala itu mahu memasukkan kerbau dan lembu-lembunya di dalam kandang. Namun dia hairan kerana haiwan peliharaannya telah hilang. Seperti yang dirancang Belalang, segera memberitahu penggembala tersebut bahawa bapanya bertenung kata Belalang, ayahnya ahli nujum. Kemudian penggembala bersama pengikutnya pergi berjumpa Pak Belalang. Pak Belalang melihat air di dalam sebuah mangkuk. "Oh lembu dan kerbau tuan, ada di dalam semak di belakang rumah saya," kata Pak Belalang. Mereka mendapati kata-kata Pak Belalang benar, lalu mereka memberikan sagu hati kepada Pak Belalang seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Berita Pak Belalang pandai bertenung telah tersebar ke seluruh negeri. Halban Condong termasuk Raja segera memanggil Pak Belalang ke istana. "Hai nujum Pak Belalang, cuba engkau tengok siapakah yang telah mencuri 7 tempayan wang emas, beta titah baginda. Sekiranya Pak Belalang berjaya, beta kurniakan hadiah. Jika tidak berjaya, beta penggal kepala tuan hamba," titah baginda lagi. Timbul perasaan risau dalam diri Pak Belalang. Dia pun pulang ke rumah dan menceritakan anak lelakinya. Pak Belalang berasa lapar. Sebelum pulang dari istana, raja telah membekalkan tepung dan gula kepadanya. Kemudian Pak Belalang menyuruh anaknya membuat kuih cucur. Sewaktu menggoreng terdapat bunyi cur. Setiap kali cucur dimasukkan ke dalam kuali. "Cur 1, cur 2, cur 3, kata Pak Belalang. Dia mengira sehingga 7 kali cur. Kebetulan pada ketika itu, pencuri-pencuri yang mencuri wang emas raja melalui rumah Pak Belalang. Mereka pencuri tersebut menyerah diri kepada Pak Belalang dan memberitahu keberadaan wang tunai raja. "Pak Belalang, janganlah beritahu raja tentang kami. Tempayan-tempayan wang emas itu ada di dalam gua di hutan. Pak Belalang bawalah balik ke istana," kata ketua pencuri. Pak Belalang segera memberitahu baginda raja. Baginda sangat gembira kerana telah mendapatkan semula wang emas tersebut. Akhirnya Pak Belalang telah dilantik sebagai ahli nujum negara. Pak Belalang pulang ke rumah dengan membawa pelbagai hadiah daripada raja.